ketika mana perkembangan yang kita lihat berlaku di tanah Arab atau di negara Arab Saudi secara khusus, di mana mutaakhir ni ada perkembangan yang tak berapa menyenangkan kita apabila diadakan konsert muzik, kabarnya di Riyadh dan sebagainya. Ada pihak-pihak yang mengkritik. Kita bersetuju bahawa memang perkara-perkara maksiat layak dan wajar untuk dikritik, tak kira lah di mana. Walau bagaimanapun, ini yang poin yang ditekankan di sini, perlu Muslim berhati-hati dalam nak mengkritik negara di sana itu, negara Arab Saudi. Bukan kerana apa, tetapi hakikat yang jangan kita lupakan bahawa di Arab Saudi itulah letaknya dua tanah suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Betul atau tidak? Dikhawatiri, dan ini perkara melibatkan hati kita, yang mana tak ada siapa boleh mendabik dada bahawa hati dia terjamin selamat. Dikhawatiri, ini kekhawatiran yang kita kena berhati-hati dalam kita nak mengkritik pihak berkuasa di sana. Jika kita tak berhati-hati, silap langkah, timbul rasa tidak senang, timbul kebencian barangkali terhadap Mekah dan Madinah. Sedangkan Muslim sama sekali tidak wajar untuk benci Mekah dan Madinah, kerana itu adalah dua tanah suci kita umat Islam. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Jangan kerana ada satu maksiat di Riyadh kita cela kerajaan Arab Saudi itu seolah-olah dia tak ada kebaikan apa sama sekali. Padahal kedua tanah suci Mekah dan Madinah mereka yang urus, mereka yang selenggara, mereka yang jaga dan sebagainya. Boleh saya sebutkan hadis Nabi SAW ketika mana kita sedia maklum setelah 13 tahun Rasulullah gigih berdakwah di Mekah, kesudahan dia apa? Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Betul? Apabila Rasulullah nak berhijrah keluar dari Mekah, tuan-tuan, Rasulullah keluar berhijrah, meninggalkannya. Tinggalkan apa, tuan-tuan? Mekah. Bukan sahaja itu tanah suci umat Islam, itu negeri kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah keluar meninggalkannya. Tetapi tuan-tuan, Nabi menyatakan, wallahi innaka la khairu ardillah, demi Allah engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Siapa engkau di sini? Mekah. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan bumi Allah yang paling Allah cinta. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajt, dan kalau bukan kerana aku dihalau, aku takkan keluar dari Mekah itu. Nak kata bahawa itu kemuncaknya Rasulullah terpaksa keluar. Tuan-tuan maklumlah, kerana kemuncaknya ada ancaman bunuh ke atas Rasulullah SAW. Mereka berkomplot, berkonspirasi untuk nak membunuh Rasulullah SAW. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah supaya berhijrah. Tinggal lagi Rasulullah keluar berhijrah dalam keadaan hati dia gembira atau hati dia berat, tuan-tuan. Jawapannya dalam hadis yang kita baca tadi. Kalau bukan kerana aku dikeluarkan, nescaya aku takkan keluar. Maknanya Rasulullah keluar dari Mekah dalam keadaan hati dia berat. Saya nak tanya tuan-tuan, ini dia poin dia. Mekah ketika itu negeri Islam atau negeri kafir? Ketika itu negara kafir. Jangan kata negeri kafir. Dalam Kaabah itu ada 360 berhala. Tahap yang buruk lah. Tetapi Rasulullah SAW tetap sayang dengan Mekah. Sedangkan Mekah negeri syirik waktu itu tetap tidak menghilangkan Mekah sebagai tanah suci. Dia tetap tanah suci yang ada kehormatan dan kemuliaan. Adapun pada hari ini, saya nak tanya tuan-tuan, Mekah, Madinah negeri Islam ke negeri kafir? Negeri Islam. Tinggal lagi kita tak setujulah dengan ada acara maksiat dan sebagainya. Tetapi itulah, jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga, kita nak cela semua yang ada ke Arab Saudi itu, seolah-olah tak ada apa baik sikit pun. Tinggal lagi saya juga nak ingatkan bahawa ini tanpa sedar barangkali ini muslihat musuh bila memburukkan negara di sana supaya menimbulkan rasa benci kita dengan pihak-pihak di sana. Dan realiti dia, tuan-tuan, perbandingan lah, dia buat konsert setahun sekali, tuan-tuan. Ini negara kita ni macam mana pula? Setahun sekali ke? Kan? Jadi gerangan apa? Semut seberang laut Atlantik, laut Pasifik nampak, gajah depan mata tak nampak. Jadi sikap yang agak pelik, yang saya kira ini boleh merosakkan pemikiran kita orang Islam, termakan dengan syubhat-syubhat untuk nak menimbulkan kebencian sesama umat Islam. Dan kemuncaknya tanpa sedar dengan Mekah, Madinah pun kita dah tak berapa nak berkenan. Itu na'udzubillah. Itu yang kita kena berhati-hati.